Kalau dia nak ikut, so lah dia cakap lah dengan dia set lah. Dia anak buah dia ramai kan. Hai. Air pergi kat Hani. Lepas tu kita pergi Seminyak dulu. Let's go. Pagi betul, pukul 10. Dekat IOI. Plan nak pergi beli sushi je. Ayon. Ayam sushi. Gemuk. Hilang keliru. Ni ke? Mana? Ni kemasin ke? Keliru. Macam tu? Macam ni? Sebab dia semua macam ni kan. Di sana? Dia dah berubah. Bagnya yang tu. Bagi macam ni. Letak wasabi dia dekat bawah. Cari wasabi dekat bawah. Apa tu, wasabi ke? Okay. Scared. Baru. Okay. Wow. Sebenarnya benda ni dah lama trend ni. Walaupun dia dekat, tapi kita orang jarang berjumpa. Baru nak try. Ya Allah tu. Kau tahu kan apa macam mana? Tahu? Cuba explain. Seorang kena tutup mata, lepas tu letak wasabi dekat satu je sushi. Lepas tu orang lain pula. Lepas tu kena makan. Boleh tau. Wasabi. Muka aku sayang. Kita muka saya dia. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekejap, dia kena buka chopstick. Buka dulu. Okay. Ikut lah. Macam dia dah berlari. Asyik, aku tak tahu, aku akan banyak, aku pun takut. Okay. Susahnya nak letak. Okay. Jangan tengok. Belum. Dah. Susahnya. Okay. Okay. Dah buat.
Besar. Aku ingat kan, dia tu rupanya dia bahagia. Ini ada kan? Yang sini kacau kan? Ha. Udah. Boom. Rasa kau? Aku suka. Kau nama? Takut. Aku suka. Apa beri lagi dong, bagi dong. Betul. Salmon ni lah favourite. Kita letak kat salmon. Aku dah agak lah. Aku macam, Ani mesti pilih salmon ni. Tak kat sini lah. Rasa ke? Bro rasa. Yang ni tak rasa sangat sebab dia ada mayonis. Rasa payau-payau. Boom. Dah kalah dia dah. Habis dah. Selang sekali je. Aku dah tahu. Mesti dia letak kat salmon. Enak. Tapi sedap. Enak. Yang orang-orang negara buat seram tu. Ya. Letak macam nak gaduh. Banyak. Habis dah tu. Diorang kan ada yang paste tu. Yang paste macam buat gigi-gigi. Macam ni je. Itu pun tak habis. Ini nangis tau. Kalau terasa Allah. Macam mana orang boleh makan? Bau dia. Bau dia menyengit. Payau lah, payau. Ada macam pusing. Ada dua. Ada dulu. Buat Ini. Ni. Satu. Dua. Macam tiga je. Tiga. Oh, ialah tiga tu. Ada tiga. Kot. Ialah tiga dah. Tak faham. Saya tak mengerti. Ni yang beli hari tu. Tapi takut dapat yang sama. Yang ni tu. Pambok. Pambok Epen. Macam Ini mungkin apa nama? Skateboard ataupun Patrick sebab dia tinggi. Yang ni dia gonjang lebih. Dia faham tak? Ni dia macam tersekat. Oh. Ni dia macam boleh gonjang lebih. Itu dia. Pakar tinggi. Patrick ataupun Comel. Patrick ataupun skateboard sebab yang Indian tu SpongeBob yang biasa tu alien eh? Yang ni dah SpongeBob. Oh. Hari kita beli yang tu. Yang ni dapat J-Crab. Dalam kepala dia ni ada duit. Ada duit kecil-kecil. Point. Comel lah. Harap untuk tidak sama. Bismillah. Hilang. Comel kulit. Tadi pergi Pok Mat nak cari ikan. Ikan tak ada. Ikan berenang lagi dalam sungai. Belum naik.
Yang viralnya yang Labubu, yang sold out ni ikan. Tak faham aku. Labubu dah banyak sangat lah. Labubu orang dah macam slow down. Ikan tu sebenarnya dah lama, tapi dia stok dia limited. Patutnya dia restock. Kat Indonesia boleh restock banyak, asal kat Malaysia tak boleh. Tak, kenapa? Saya tak tahu apa. Mainan saya. Lego. Ini ada gembar. So many. Aku dah bincangkan dengan Man. Dia ada gembar, dia lagi satu. Tu. Ni. Ini tu. Ni kartun. Kau tak tengok dia ni, masih kecil-kecil. Dia tak ingat. Tak ingat. Oh, dia kabur. Fokus. Oh, gitu. Baru nampak poli. Hello guys. Kita kat kedai mainan. Tu. SpongeBob. Wah ni, saya berharap ini atau ini. Semaknya. Lebih lah. Comel ke? Berapa ni? Hello. Saya nak beli ni. Nak beli ni sebab tak ada lagi di sini. Masih di kedai mainan. Hitam. Wah, kau koyak apa ni memang kesan gigitan. Kena gigit dengan dulu. Nakal. Secret. Blend pack. Blend pack. Nampak? Ada hitam ke yang fluffy ni? Coklat. Comel coklat tu. Oh, mesti tak ada. Yang hijau ni macam katak. Jangan sampai gede ni. Ini sama ke? Ada. Oh, dia hitam full. Comel lah. Ada power suit. Nampakkah ada orang tu bersila dia pilih benda ni? Ikan. Mana ikan? Misi mencari kegelapan. Misi mencari Gelapan. Sebab hitam. Bukan. Dia macam stand lah. Figure. Dia rak-rak ni mak rasa. Kalau baby besi ni Ada tu tu, ada zombie plants, which is plant tu.
Tadar. 37. Dah kosong Oh. Bagus-bagus budak-budak sekarang masih main game ni. Ini macam besar. Aku tak tahu benda. Tapi ini leper. Ini boleh jadi. Kena campur. Ini boleh jadi. Ini masih Kan dia macam besar-besar. Aku tak tahu pula dia orang dah upgrade. Besar betul lobby dia. Ni harga sama je. 99. Oh, ada blind box. 2 blind box dah kosong. Ini yang besar. Ini yang kecil. Kita punya aircon. Biarlah punya aircon. Tak apa. Apa? Kecil je. Kakak air. Air. Tiduran ni. Lagi buka tak bawah ni tak. Buka yang kecil dulu lah. Beli ni. Minecraft punya blind box. Dekat Malaysia susah betul nak cari benda ni tau. Last dekat Virus. Mesti dah ada blind box dah. RM13. RM2 tempat ke RM2.9? 13.70 sen. 90 sen. Kenapa mesti ada 90 sen eh? Hunting. Hunting apa nama tu? Penting mainan. Hunting mainan. Dia kabur. Dan saya yakin ni adalah kucing. Dia tak yakin apa. Tapi dia gelap kan? Oh. Tapi tak yakin benda ni. Kabur. Macam dekat. Tak apa, banyak lagi parking dia. Orang tak ada orang. Oh, baru tahu ada series 2 rupanya dah sini. Tadi terlambat. Ada 22. Walaupun dah lambat. Biasalah lambat dengan trend. Nampak tak? Oh, bukan. Bukan apa? Bukan spender. Apa? Dia betul. Mana merun? Merun siap. Mana belum pekat? Ni hitam. Dia kan kucing. Dia bulu-bulu. Kita kucing. Syok. Ya. Muka dia. Hello. One back one. Nak hitam ni. Masalah dia tu dia. Apa tu yang dekat belakang dia tu apa bontot? Ni bontot. Bontot. It's on. Ni saya mengharapkan dapat Patrick ataupun apa nama dia, Skidward. Sebab ada edition lain dah dapat pasport dengan Cik Crab. Dari goyang-goyang ni dia mungkin tinggi, mungkin tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Crab lah. Ayo. Dapat Cik Crab. Baiklah Cik Crab. Money. Cik Crab. Dapat 2 lah, maknanya dah ada 2 Cik Crab. Lah bulan depan lah. Kalau ada lagi lah list tu. Agak tidak memuaskannya. Cik Crab. Kena dah ada Cik Crab kat rumah. Sebab dia kosong. Jenuh nak meraba dia tadi. Nak raba dia tadi macam-macam. Kosong. Minyak. Cuma kamu. Oh, mesti ada benda untuk boleh stand. Nombor untuk dari lubang.
Pondok ni ada lubang. Mau pergi makan. Mau makan apa? Percaya tapi tak tahu. Saya Kita memang kat Putrajaya. tak sana. Tapi percaya. Yang gempur-gempur setelah apa berapa tahun. Last makan sem 1. Tu pun buat video. Macam. Cahaya no. Macam wait macam sudah ni. Mana bila cakap minggu depan. Ni dia tengok kalau online dia balik. Sudah berapa lama anda tidak datang sini? Ada lebih sebulan kot. Tahu. Tak pernah. Sejak dia tukar jadi kedai tak pernah datang. Itu nama macam strawberry dia 14 Bukan 12. Bukan 12. Kan 12. Macam nanti 10 sampai 15. Mana Julai. Dah habis lah. Itu April. kita buat balik. Tak nampak pula dalam clothing. Ya. Nila tak nak Sejula nak makan lah. Aku makan je lah. Ikut je skrip tu. Tuan saya berlakon. Mana kak? Suplemen. Shopping mana? Penuh. Ayah. Supplement Paper Bag Family Mart. Oh, Family Mart. Ya, Family Mart. Ayah ni keluar. Aku ingat kata lepas tu oh Family Mart pun dah ada paper bag. Bye bye. Bye. Thank you. Hello. Ya.